Maka oleh sebab tu kata Abdullah ibn Abbas menyebutkan bahawa al-muttaquna sadah. Orang-orang yang bertakwa ni, dia ni ikutan, idola, kan, kena duduk dengan dia orang. Kan Allah Ta'ala kata apa? Kunu ma'as-sadiq. Allah Ta'ala kata apa? Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kan, wahai orang-orang beriman, kunu ma'as-sadiqin, hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang benar dalam percakapan dia, dalam amalan dia, kan, duduk dengan dia orang, maka insya-Allah Taala tempias akan datang. Macam tu juga sebaliknya, kita pun dah pernah buat beberapa riwayat, orang yang duduk dengan orang yang cerita pasal maksiat, cerita pasal bola, cerita pasal kartun, cerita pasal movie, maka kebesaran manusia akan masuk. Kan, kebesaran penyanyi tu, pemain bola tu, pelakon tu, semua akan masuk dan hati rosak. Kan, maka al-muttaquna sadah. Orang bertakwa ni lah yang kita nak kena jadikan dia kita punya ikutan, kita punya pemimpin kita. Ai lahum syarafun wa rif'atun bitaqwahum wal fuqaha'u qadah. Dan fuqaha ni kita punya qadah, kita punya ikutan, humul muttaba'un. Diorang ni lah yang kita kena ikut fi bayani syar'illahi wa din. Ni sangat penting dalam menerangkan syariat Allah, agama Allah. Kita bukan boleh ambil ikut cherry pick, kita ikut apa yang kita punya yang keinginan kita. Dan apa yang kita rasa kita sukalah, kita ikut. Bukan macam tu. Kita kena ikut fuqaha. Kan, ulama 4 mazhab cakap apa? Apa yang telah difatwakan oleh ulama 4 mazhab. Bukan kita duk korek sana, korek sini, korek sana. Oh, ini sesuai ni. Aku boleh ambil macam-macam ni. Aku boleh buat macam-macam. Agama akan jadi rosak. Allah Ta'ala dah pelihara agama dengan orang-orang dia. Siapa dia? Al-fuqaha uqadah. Dia orang ni lah yang kena kita ikuti dalam kita nak ambil fatwa dalam agama, kita nak jadi pegangan dalam agama kita. Ni fuqaha, orang yang Allah Ta'ala telah kurniakan faham kepada agama, susah payah dalam agama. Dia orang nak bantu kita. Dan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semua orang yang telah Allah Ta'ala jadikan mereka wasilah untuk kita faham syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak lari. Mereka ni bukanlah ambil macam Christianity tu, kan, John, Mark, Luke, Matthew ni semua ni. Ini memang fabrication. Dia orang main ikut kutip mana-mana. Tapi ulama-ulama agama Islam ni, kan, 4 mazhab ni, Allah Ta'ala pandu dia orang dengan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu sangat penting kita ikut fuqaha. Kan, orang yang kata tak nak ikut fuqaha, ikut Quran Sunnah, kita kena check balik. Dia orang faham Quran Sunnah ikut siapa? Kan, dia tak belajar usul fiqh ke? Kan, tak belajar ilmu hadis ke? Tu ilmu ni semua Nabi yang tulis ke? Fiqh tu, usul fiqh tu, kan, cara nak faham tu. Memanglah kaedah semua kita dah ada, tapi tu istinbat para ulama. Sunnatullah, kita faham agama, bukannya sahabat datang tu buka Quran. Sahabat datang, Allah Ta'ala perintahkan Nabi yang ajar. Bila Nabi yang ajar kepada sahabat, maka kita tak boleh datang kepada Quran hadis tiba-tiba. Sebab sahabat pun belajar dengan Nabi, kita pun kena belajar dengan sahabat. Itu sunnatullah. Tak boleh kita nak kata, okey, aku tu boleh faham Quran Sunnah. Itu mukhalafah sunnatullah. Bersalahan dengan sunnatullah. Oleh yang demikian, Allah Ta'ala telah turunkan Quran kepada Nabi SAW. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab. Allah Ta'ala tak turunkan independently. Okey, Quran ni, okey, korang baca dah sendiri. Kan, korang semua orang Arab, korang semua dah faham dah. Ni Quran ni. Tak. Tapi Allah Ta'ala amanahkan Quran ni diterangkan, dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Oleh yang demikian, sunnatullah, nak faham agama dengan rijal. Dia ada orang-orang dia yang bawa kita kepada fahaman yang jelas dengan Quran dan Sunnah. Naam, wa mujalasatuhum, dan duduk dengan mereka ni, wahumul fuqahaul atqiya. Dia orang ni siapa? Orang fuqaha, faqih dan fuqaha, bukan orang yang kita kata, oh,
fiqh kata macam tu kan. Ada orang dia belajar fiqh, lagi dia belajar fiqh lagi dia kurang ibadat dia. Dia tak tahu fuqaha ni dialah orang yang al-atqiya, orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Nanti kita akan datang selepas pada ni riwayat yang ke-45 kan. Riwayat yang ke-45 ni apa dia? Illam yakunil ulama'u awliya Allah falaysa lillahi wali. Kita terus jelaskan ni. Apa dia? Hadis ini bukan hadis. Kata Mullah Ali Qari, bal min kalami Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Apa dia? Kalaulah ulama-ulama dia bukan wali-wali Allah Ta'ala, falaysa lillahi wali. Allah tak ada wali. Syuf al-kalam. Tengok betapa daqiq, betapa telitinya kenyataan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Kan? Orang lagi belajar, dia lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Belajar dalil, belajar hadis, belajar ni Nabi cakap ni. Kan? Belajar mana dalil, belajar fiqh tinggi-tinggi supaya kita dapat tahu dalil, dapat tahu ni daripada Nabi SAW, ni hukum Allah Ta'ala. Maka kita lebih berhati-hati. Oleh sebab tu Al-Imam Khatib Asy-Syarbini, pengarang kitab Mughnil Muhtaj fi Syarhil Minhaj, Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menyebutkan bahawa aku bersuhbat dengan Al-Imam Khatib Asy-Syarbini selama beberapa tahun, tak ingat waktunya, aku tak pernah nampak dia buat satu perkara makruh. Ini fuqaha, ini orang yang engage diri dia dengan fiqh. Dia tulis hukum Allah Ta'ala tapi dia orang sangat berhati-hati. Jadi wahumul fuqaha'ul atqiya mufaddalatun ala mujalasatil muttaqin. Orang yang fuqaha, faham agama ni, duduk dengan dia orang lebih afdal, lebih banyak kelebihan daripada duduk dengan orang yang bertakwa. Sebab dia orang pun takwa juga. Kan, kalau orang yang sibuk ibadat tapi keluar masjid, muamalat tonggang langgang, kan, buat riba sana, transaksi sini, transaksi sana, habis. Dia tak belajar, dia ingat agama ni dalam masjid je, habis rosak. Kan, dia jadi manager ataupun dia jadi majikan, habis tak ada kontrak, dia seorang buat ni, seorang buat tu, tak ada hitam putih. Jadi agama ni bukan ibadat je. Semua perkara agama, jinayat dia sangka buruk kat orang, macam-macam lah bahawa orang dia ambil. Kan, agama dia lebih daripada tu. Kan, maka kita duduk dengan orang yang faham agama fuqaha, kita boleh belajar jaga agama kita daripada segenap aspek. Kan, kita ada bahagian ibadat, kita ada bahagian muamalat, kita ada bahagian jinayat, kita ada bahagian munakahat. Kan, nikah kahwin macam mana, perintah Allah Ta'ala nak kena jaga. Na'am. Idh fiha, kata kenapa wa mujalasatuhum ziyadah. Kan, mufaddalah, maksud ziyadah mufaddalah, lebih daripada duduk orang bertakwa. Sebab apa kata Al-Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah, idh fiha ziyadatu khair. Duduk dengan fuqaha ni ziyadatu khair, banyak kebaikan yang kita dapat. Dengan apa? Bilintifa'i bi'ilmihim wa ma'rifatihim bil halal wal haram. Kita dapat belajar banyak, kita tahu ni halal, ni haram. Kita tahu, kita tinggalkan perintah, kita tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Ni maksud dia, nak tahu halal haram. Kalau tak, kita ingat semua boleh je. Kan, semua halal je. Kan, fasuhbatuhum aktsaru naf'an, maka duduk dengan diorang ni, bersama dengan diorang ni, aktsaru naf'an, lebih banyak manfaat dia, wa aghnamu kasban, dan lebih banyak kita dapat kelebihan. Kan, dari sudut manfaat duduk dengan diorang, dari sudut apa yang kita dapat, kita buat benda yang halal, kita taat perintah Allah Ta'ala. Kan, kita punya perbuatan kita pun Allah Ta'ala bagi lagi banyak. Kan, orang yang bertakwa dengan amalan dia elok, dia jual beli tak menipu orang, dia cakap betul-betul, mana yang WhatsApp, mana yang tak. Kan, maka ni semua wa aghnamu kasban, Allah Ta'ala akan bagi lagi berkat rezeki dia, Allah Ta'ala akan bagi macam-macam.